Secara rasmi hari ini, 5 Mac 2026, CAS telah mengumumkan bahawa 7 pemain warisan telah digantung, secara rasmi menyingkirkan Malaysia daripada Piala Asia 2027. Indonesia dan Vietnam tersenyum lebar apabila mendengar berita rasmi ini. Perkembangan besar dalam dunia bola sepak Asia berlaku apabila keputusan penting diumumkan oleh Court of Arbitration for Sport, CAS, berhubung kes melibatkan 7 pemain warisan yang mewakili pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia. Keputusan yang diumumkan pada 5 Mac ini menjadi titik penting dalam kontroversi panjang berkaitan status kelayakan pemain yang dikatakan memiliki keturunan Malaysia. Isu ini telah menarik perhatian ramai peminat bola sepak serantau kerana ia melibatkan integriti pertandingan dan peraturan kelayakan pemain antarabangsa. Kes ini bermula apabila Badan Bola Sepak Dunia FIFA menjalankan siasatan terhadap dokumen keturunan beberapa pemain yang dinaturalisasikan untuk memperkuatkan skuad Malaysia. Siasatan tersebut timbul selepas terdapat keraguan daripada beberapa pihak mengenai kesahihan dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahawa pemain-pemain tersebut mempunyai pertalian keluarga dengan Malaysia. Siasatan yang dijalankan mengambil masa beberapa bulan dan melibatkan pemeriksaan dokumen rasmi serta rekod keluarga. Dalam laporan awal siasatan, FIFA mendapati terdapat unsur manipulasi atau pemalsuan dokumen berkaitan latar belakang keturunan pemain tertentu. Dokumen tersebut didakwa digunakan bagi membolehkan pemain asing memenuhi syarat kelayakan untuk mewakili Malaysia dalam pertandingan antarabangsa. Penemuan ini mencetuskan kontroversi besar kerana peraturan kelayakan pemain dalam bola sepak antarabangsa sangat ketat dan perlu dipatuhi oleh semua negara anggota. Susulan penemuan tersebut, FIFA menjatuhkan hukuman terhadap 7 pemain yang terlibat. Hukuman asal yang diumumkan termasuk penggantungan daripada semua aktiviti bola sepak rasmi selama tempoh tertentu. Selain itu, Badan Induk Bola Sepak Malaysia, iaitu Football Association of Malaysia, turut dikenakan denda kewangan yang besar kerana dianggap gagal memastikan kesahihan dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran pemain. Keputusan tersebut kemudian dibawa ke peringkat rayuan di CAS, yang merupakan tribunal tertinggi bagi pertikaian dalam dunia sukan. CAS bertindak sebagai badan bebas yang menilai semula keputusan badan sukan antarabangsa apabila terdapat rayuan daripada pihak yang terlibat. Dalam kes ini, pihak pemain dan juga pihak berkaitan berharap agar hukuman yang dikenakan dapat dipertimbangkan semula. Selepas meneliti bukti, dokumen, dan hujah daripada kedua-dua pihak, CAS akhirnya mengumumkan keputusannya. Tribunal tersebut mengesahkan bahawa memang terdapat pelanggaran peraturan berkaitan kelayakan pemain antarabangsa. Walau bagaimanapun, CAS memutuskan untuk mengurangkan sebahagian daripada hukuman yang sebelum ini dijatuhkan oleh FIFA. Menurut keputusan CAS, larangan yang dikenakan terhadap pemain tidak lagi melibatkan semua aktiviti bola sepak seperti latihan atau penyertaan bersama kelab. Sebaliknya, larangan tersebut hanya terpakai kepada perlawanan rasmi antarabangsa untuk tempoh tertentu. Ini bermakna pemain yang terlibat masih boleh meneruskan kerjaya mereka di peringkat kelab. Walaupun hukuman terhadap pemain dikurangkan, keputusan CAS tetap mengesahkan bahawa berlaku pelanggaran dalam proses kelayakan pemain.
Hal ini memberikan kesan besar terhadap reputasi bola sepak Malaysia di peringkat antarabangsa. Banyak pihak melihat kes ini sebagai peringatan bahawa proses naturalisasi pemain perlu dilakukan secara telus dan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan. Isu ini juga mencetuskan perbincangan luas dalam kalangan peminat bola sepak Asia Tenggara mengenai penggunaan pemain warisan atau naturalisasi. Banyak negara di rantau ini telah menggunakan pendekatan yang sama bagi meningkatkan kualiti skuad kebangsaan mereka. Namun begitu, kes Malaysia menunjukkan bahawa proses tersebut perlu dilaksanakan dengan sangat berhati-hati. Selain hukuman terhadap pemain, denda kewangan terhadap Persatuan Bola Sepak Malaysia masih kekal seperti yang diputuskan sebelumnya. Denda tersebut dikenakan kerana kegagalan memastikan semua dokumen yang dikemukakan semasa pendaftaran pemain adalah sah dan tepat. Ia juga dilihat sebagai langkah untuk memastikan Badan Bola Sepak Negara mengambil tanggungjawab sepenuhnya dalam proses pentadbiran. Dalam masa yang sama, ramai pemerhati sukan menunggu keputusan lanjut daripada pihak Asian Football Confederation berkaitan kesan terhadap kedudukan Malaysia dalam kempen kelayakan Piala Asia AFC 2027. Walaupun keputusan CAS menyentuh hukuman pemain, persoalan mengenai status keputusan perlawanan terdahulu masih menjadi perbincangan. Sekiranya keputusan perlawanan yang melibatkan pemain tersebut dibatalkan, ia berpotensi memberi kesan besar kepada kedudukan Malaysia dalam kumpulan kelayakan. Dalam senario paling buruk, Malaysia mungkin kehilangan mata penting yang diperoleh dalam perlawanan sebelum ini. Perkara ini boleh menjejaskan peluang pasukan untuk layak ke kejohanan tersebut. Bagi penyokong bola sepak Malaysia, perkembangan ini tentunya menimbulkan perasaan kecewa dan kebimbangan. Ramai yang sebelum ini berharap bahawa kehadiran pemain warisan mampu membantu meningkatkan prestasi pasukan kebangsaan. Namun kontroversi ini menunjukkan bahawa kejayaan dalam bola sepak bukan sahaja bergantung kepada bakat pemain, tetapi juga kepada integriti pentadbiran. Walaupun kes ini memberi kesan negatif dalam jangka pendek, terdapat juga pandangan bahawa ia boleh menjadi titik perubahan kepada pengurusan bola sepak negara. Dengan memperbaiki sistem pengesahan dokumen dan proses naturalisasi, Malaysia berpeluang untuk membina pasukan yang lebih kukuh dan berintegriti pada masa hadapan. Secara keseluruhannya, keputusan CAS dalam kes 7 pemain warisan ini menjadi pengajaran penting kepada semua negara yang terlibat dalam bola sepak antarabangsa. Peraturan mengenai kelayakan pemain wujud bagi memastikan keadilan dan ketelusan dalam pertandingan. Dengan mematuhi peraturan tersebut, setiap pasukan dapat bersaing secara adil dan menjaga maruah sukan bola sepak di peringkat global.